Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tajim bi'al muslimin alaihi wassalatu wassalamu wa jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wa ila hadratil walidaina wa ajdadina wa jaddatina wal arwahi masyayikhina wa sadasina. Wa ila ruhi ma'li fi hadzal kitab wa khususan ila hadratis salihin ashabi rahimahumullah ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa firqatun ukhra min awami arbabil amwali igtaru bihuduri majalis al-dhikri wa'taqadu anna dhalika yughnihim wa yakfihim wattakhadhu dhalika 'adatan wa yadhunnuna anna lahum 'ala mujarradi sima'il wa'zi dunal amali wal itti'azi ajran wa hum maghruruna li'anna fadla majlis al-dhikri likawni murghiban fil khairi fa in lam yuhayyij ar-raghbata fala khaira fihi war raghbatu mahmudatun li'annaha tab'asu 'alal amal fa in dhawfat 'anil hamli 'alal amali fala khaira fiha wa ma yarahu li ghairihi fa idza qasara 'anil ada'i ila dhalikal ghairi fala qimata lahu wa rubbama yaghtaru bima yasma'uhu minal wa'izi wa tudkhiluhu riqqatun kariqqatin nisa'i fayabki wala azma wa rubbama yasma'u kalaman mukhalifan fala yazidu ala an yasfaqa biyadaihi wa yaqulu ya salam sallim aw na'udzu billahi aw subhanallah wa yazunnuna annahu qad ata bil khairi kullihi wa huwa mawrur wa innama mithaluhu mithalul marid alladhi yahduru majalis al-atibba'i fayasma'u ma yajri awil ja'i'u alladhi yahduru indahu man yasifu lahu al-at'imata alladhi dhata syahiyata thumma yansarifu wa dhalika la yughni anhu min maradihi wa ju'ihi syai'a fakadzalika sima'u wasfi at-ta'ati duna al-amali biha la yughni min Allahi syai'a faqul wa'zin lam yughayyir minka sifatan taghyiran yughayyiru af'alaka hatta taqbala Allah ta'ala iqbalan qawiyan aw dha'ifan wa ta'ridu 'anid dunya fadzalikal wa'du ziyadatu hujjatin 'alaik fa idza ra'aitahu wasilatan laka kunta maghrura. Bismillahirrahmanirrahim. Satu puak yang lain daripada kebanyakan orang-orang yang mempunyai harta, mereka tertipu dengan menghadiri majlis-majlis zikir dan mereka beriktikad ataupun meyakini bahwasanya yang demikian itu mengkayakan mereka dan mencukupi mereka, dan mereka menjadikan yang demikian itu sebagai adat. Dan mereka menyangka bahawasanya mereka mendapat pahala semata-mata mendengar nasihat dan mendapat nasihat, bukan kerana beramal. Sedangkan mereka tertipu, kerana sesungguhnya keutamaan majlis zikir itu adalah keadaannya menggemarkan di dalam kebaikan. Maka jika tidak merangsang untuk gemar beramal, maka tidak ada kebaikan padanya. Dan gemar itu adalah terpuji kerana bahawa sesungguhnya dia adalah mendorong kepada beramal.
Maka jika lemah daripada membawa untuk beramal, maka tidak ada kebaikan padanya. Dan apa juga yang dia melihatkannya selainnya. Maka apabila cuai daripada menunaikan kepada yang demikian yang lain, maka tidak ada harga baginya. Kadang-kadang dia tertipu dengan apa yang dia mendengarnya daripada orang yang memberi nasihat. Dan memasukkannya oleh perasaan halus, seperti perasaan halus bagi wanita, maka dia pun menangis dan tidak ada azam untuk beramal. Kadang-kadang dia mendengar perkataan yang menakutkan, maka tidak bertambah apa-apa kecuali hanya dia bertepuk tangan saja dan lantas berkata, ya salam, salim, selamatkan kami. Atau dia berkata, na'udzubillah. Atau dia berkata, subhanallah. Dia menyangka bahawa itu sesungguhnya dia tidak mendatangkan kebaikan sekaliannya, sedangkan dia adalah tertipu. Sesungguhnya perbandingannya, seumpama orang yang sakit yang hadir menjelis para doktor, maka mendengarlah dia apa yang berlaku. Atau orang yang lapar yang hadir di sisinya, orang yang dapat menceritakan tentang makanan-makanan yang lazat lagi berselera, kemudian dia pun bersurai. Yang demikian itu tidak mengkayakan daripadanya untuk menghilangkan daripada sakitnya atau laparnya atau sesuatu pun. Maka demikian jugalah mendengar sifat ketaatan, maka demikian jugalah mendengar sifat bermacam-macam bentuk ketaatan itu bukan kerana beramal dengannya, tidak mengkayakan akan sesuatu daripada Allah. Maka setiap nasihat yang tidak mengubahkan sikap daripada engkau untuk mengubah akan amal-amal engkau, hingga engkau menerima ke atas Allah SWT sebagai penerima yang kuat atau lemah, dan kau berpaling daripada dunia, maka yang demikian nasihat itu hanya bertambah hujah saja di atas engkau besok. Maka apabila engkau melihat akannya sebagai wasilah untuk engkau, maka engkau adalah tertipu. Yang mulia saudara pengurusi, seterusnya saudara-saudari, seluruh para hadirin yang dirahmati sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana seperti biasa rahmatnya, nikmatnya masih lagi dilempahkannya kepada kita, iaitu kita pada malam ini masih dapat bertemu, berkumpul, berhimpun kerana mengaji, kerana nak belajar. Dan moga-moga peluang seumpama ini Allah sentiasa beri kita di masa-masa yang akan datang. Pengajian kita pada malam ini, ataupun apa yang nak kita perkatakan pada malam ini, saudara-saudari sama-sama telah mendengar tadi matan dalam kitab Mau'izatul Mukminin ini dengan terjemahan al-kadar yang termampu oleh saya. Maka sekitar matan inilah dan sekitar terjemahan inilah kita cuba menghurai, cuba mentafsir, cuba mengkaji dan cuba mengkorek apa yang tersirat di dalamnya. Moga-moga saya dapat berbuat demikian dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga dengan itu saya dan seluruh para hadirin juga akan dapat manfaat bersama. Sekarang marilah kita sama-sama menghurai. Saudara-saudari yang dirahmati sekalian, di sini Imam Ghazali rahimahullah taala memberitahu kepada kita ada satu puak yang lain pula. Puak ini juga tertipu, menipu diri yang sendiri, yaitu satu puak sebahagian daripada kebanyakan orang-orang yang mempunyai harta, atau dengan katakan yang lain, satu puak setengah dari pergolongan orang-orang yang kaya, orang yang berduit, orang yang berharta.